Kalau kita sebut nama Bon Zainal, mereka berkata figura utama dunia men's fashion. Siapakah dan apakah Bon Zainal sebelum menjadi figura utama men's fashion? Figura tu satulah orang bagi kita acknowledge tapi yang saya pula daripada mula sebenarnya minat. Memang minat bidang fashion ni. Ini after form 5 orang kata kita relax 1 year, jual anggur menganggur je kan. Menganggur lah. And then I pursue my study in Los Angeles, California in 1995 to 1990 in fashion marketing. From 1990 to 1995 in fashion. Memang in fashion. Tapi fashion marketing yang tahu saya kan, saya banyak dengan korporat banyak. Yes, betul. Fashion design lain. Fashion marketing ni you belajar designing, you belajar fashion management, accounting, semua you belajar. But my thing pun tu consultancy to styling and menswear. Situlah kita minat. Masa sekolah pun, kalau tengok dulu masa sekolah, saya ingat lagi di sekolah, saya punya buku sekolah tu buku GQ magazine menswear kan. Tu orang tahulah saya. And I'm proud to say, kawan-kawan saya kata, kau ni pun daripada dulu sampai sekarang ni kau buat. When you do what you love to do. Yes. At the same time you give back. Now of course lah, you have to make money. Jadi bukanlah senang sahaja bertungkus lumus bekerja di Los Angeles, belajar. Saya ingat lagi bekerja, kita study siang, malam bekerja. Ini summertime kan jual malas, kita rajin untuk pindah rumah, basuh 18-wheeler truck tu, lumayan tu. At one time I earn, me and my cousins, we earn about $1,200 $1,200 every 2 weeks. Every 2 weeks. Wow. Kita loaded kan, remember. Ingat lagi dulu hantar surat kat mak, tahu duit dalam tu. US dollar tahu. Those days lah. Okey, daripada dunia permulaan Bon Zainal, belajar marketing in fashion. Yes. Kemudian balik ke Malaysia. Saya bekerja kejap. Bekerja dahulu. I work with Smartman Shop. Memang Smartman Shop way yes, back. I work betul. with them. I develop the thing that I remember. I'm the only Malay. Ini I'm proud of it. The only Malay on the highest level of my last post, marketing director. Corporate marketing director. Dulu kita from 10 outlet, it become 28 outlet. Wow. I go there 5 years juga. I like to give masa 5 tahun tu. I study 5 tahun, kerja 5 tahun. Jadi 5 tahun masuk 1990 to 1995. I read myself there. After 5 years, kita tengok balik. What's wrong? What's wrong with you? Ini maksudnya, is it the place, the situation, or you? Then begin another 5 years. Another 5 years. Ni semua daripada diri sendiri, kehendak, impian untuk menjadi kenyataan. And then of course I like to read juga. Tengok study some motivational books, kan tengok. I mean, we don't follow exactly. Kan sama macam gym juga. Kita tengok tapi kita buat ikut cara kita. Ya. Dulu tak ada TVET. Sekarang alhamdulillah lebih mudah untuk anak-anak muda. Even sekarang dah ada TVET kan. Even now I've been working with TVET, with vocational, support them. So I do now, give back. So sekarang ni lebih mudah lah kalau anak-anak muda nak menceburi dalam dunia fashion dan sebagainya. Saya lupa cakap, saya pun mengajar tak macam lecturer also di MSU One Academy. MSU One Academy. Yes. Alhamdulillah. Saya ada fashion special project. So kat situ kita banyak kita give back. Ada juga kadang-kadang parents datang, Cik Bon nak tanya ni, boleh ke anak saya buat duit apa? Ya boleh. Tapi tengok kat mana pula. Kan apa cara dia. So fashion ni a bit, dululah kita fashion a bit cliche tau. Kau ambil apa, ambil fashion kan, tapi kita nak biarkan benda ni kita boleh berjaya dalam bidang tapi ni. Bukan ke untuk menjadi seorang yang berjaya, tetapi kalau saya ikut prinsip perniagaan ni, dalam apa jua bidang, you have to have a niche. Okay. But in fashion, the niche is difficult to find sebab fashion, pakaian, penampilan. So, what is your niche? We define sikit DNA, they call it in fashion. Ni suatu tapi DNA. Maksudnya kalau Bon ni tahu. I think in Malaysia lah, kalau kata pasal proper dressing, formal wear yang pakaian yang sempurna betul, that's Bon. Saya tadi buat pelik-pelik, nanti Datuk tahu lah. Itulah kan? Tadi you tegur suit I saya kan. Suit tu kita, saya pun lupa suit lama dia buat tu. So, Bon sana more to proper dressing. Most of my corporate client, ministers and semua, and people like you guys. Alhamdulillah. And kita nak, I remember this I share with you. I remember saya balik in 1990, my first task is ada 10 outlet to make the manager pakai tie and kemeja. Dulu tailor dulu kan dengan pendek, dengan measurement tape dia. Tolong, now tak ada. And I told my boss, dia cakap, boss, kita nak people look good, kita kena look good.
it was a interesting practice. Few months people complain panas lah pakai tie ni. But now you look at the menswear industry now. Yes. Malaysia ni macam-macam saya tengok. Betul, I'm proud of it. betul. Kan? So benda macam tu kita kena terapkan keterampilan. Keterampilan di Malaysia. Tetapi Bon Zainal juga ada catwalk Adalah, di yes. Paris, di Europe, Situ saya kan? kongsi sikit, interesting. But when saya buat show saya di Paris, saya tukarkan sikit. Saya punya jaket-jaket ni yang pakai songket, pakai ni, because kita tunjukkan. You bawa jenama juga nilai-nilai Malaysia ke luar negara. Saya ingat lagi 2012 my first kat Paris saya buat show, saya buat songket Aduh kata saya gila. Kenapa gila lah buat songket? But I've changed it. Okay, we been promoting songket and batik way back di London tu, in the 70s, the 60s, for the 60s, masa MAS dulu songket kan. Betul. In the 70s, in the 80s and 90s ada buat show di Harrods. Tapi kita buat show songket baju pengantin. Batik, baju kelawar, baju apa tu, those things. It look nice but it cannot be worn there. Alright. So apa saya buat, saya tukarkan formal wear, kan tuxedo formal wear yang black tie tu, saya tukarkan top tu become songket, kain songket. You did that? Yeah, kain songket dengan bow tie. This is what year? 2012. Masa tu kita saya gila. But now kita tengok balik di mana Anugerah semua pakai macam tu sekarang. Semua ikut. So to me, we put songket to the highest level. Saya tak buat songket tanpa kat poket, tak ada. That's why saya akan ada orang kata saya ni tak, no, I must stick to my thing. Still. But there are people ada people biasalah social media kan. Bon ni buat suit aja. Yeah, but my suit is like this. So kita kena nak maintain niche tu is not easy. Not easy Tapi I'm glad until now kalau corporate suit dia tahulah proper. Betul. That mean ada sekali tu pernah satu ni ada Chinese couple my friend dia bawa boyfriend dia buat. Lepas tu kata, Bon, you make a man, you bring out the man of my boyfriend, dia kata. Wow. So macam tu acknowledgement tu. So this music to my ear. Bila saya lihat image, pakaian, keterampilan, bukan yang kita nak beli yang mahal-mahal, tidak. Betul. Tetapi yang sesuai dengan keadaan. Betul. Ia akan membawa keyakinan diri seseorang itu. Ia akan menunjukkan disiplin seseorang itu. Jadi because everything is the first few seconds. Betul. Orang lihat, orang nilai, they will spend time or not. Now Betul. kita is a visual world tu. Kau tengok siapa Bon Zainal, tak kira siapalah. Datuk Zul, tengok kan. And then my mantra, bukan apa kita pakai tapi cara kita memakainya. Yeah. It's not about you, it's not what you wear, but how you wear it. Exactly. Yes, saya pun beli juga kerana baju di surprise, saya beli kat di bundle. Saya beli cantik. And then saya alter sikit kerana casual kan. Saya cakap, why not? No, tapi kan dia lawa pakai, bro, ini I buat beli je, sampai beli kat sini je. So kita kena terap kat situ. I repeat again, bergaya tak perlu mahal. Betul. Okay, but if you can afford it, why not? Pamperlah diri tu. True. Yang masalah sekarang ni tak mampu, startlah beli yang imitation. And then kita tengok pakai apa from there on, especially kalau corporate saya tengok from there on dia punya markah tu cakap pakai ini senior manager tapi pakai pakai bag imitation. Contohlah So benda macam tu. Kan, tapi kadang kita boleh halang kehendak orang. You bermula daripada bukan dunia yang mudah, keadaan yang mudah. Tidak. Cuci terak, kerja waktu malam, pindah rumah sebab nak sewa yang lebih murah. Bersama dengan sepupu saya tiga orang. Satu saja kena ingat pada adik ni, learn English. Itu penting itu. Macam sekarang kan atuk sekolah banyak kan, saya pun mengajar banyak dari kita kena English dia tak ambil tu sangat. Keutamaan bukan jadi orang putih tu. Ya, tetapi keutamaan bahasa Melayu tu tetap menjadi keutamaan. Kita kena fasih, kita kena tahu. Tetapi yang penting bahasa sangat Inggris tu ialah bahasa Inggeris banyak. Because it's the corporate world. Yes, it's the corporate world ni dia dalam language. It's a business language. The world's business language. Suka tak suka masih English. Suka tak suka. Jadi permulaannya kita perlu menguasai bukan sahaja pemikiran kita, correct me if I'm wrong, pemikiran kita, kehendak kita, tapi kita perlu mesti mempunyai impian yang boleh menjadi kenyataan. Tetapi kita kena realistik. Betul. Sebab itu yang Bon kata tadi, pergi bekerja, tahu 5 tahun belajar, 5 tahun bekerja untuk mendapat pengalaman dan sebagainya. Selepas itu wujudlah Bon Zainal. Itu pun another journey pula tu. Another journey. Itu bukan senang juga tu.
kan berbalik sini. Tell me. Okey lah, dia come back lah. Lu come back balik dari US tau, dari LA tau. Wow kan. Orang kata hebat ya. Tapi dia tak tahu cuci terak. Ingat lagi, wow, balik LA, duduk LA. Memang betul-betul. Saya ada ID saya memang North Hollywood duduk. Saya bangga sekarang simpan ID. And then kata, wah, duduk Hollywood ni semua. And then just to share, I did do my extra work. I pernah berlakon di sana tu. Oh. Extra lah tu. Pernah berlakon. Tu saya tak tahu. Yes. Bon Zainal, the ada actor. 2 movie saya berlakon. Tak bukan actor, jadi extra. Jadi Muka-muka actor lah macam juga ni, tu. bila film perang, jadi tepi jalan. But good pay tu. Iya. Good pay. One day pay you 120 US, they pay you. Wow. Makan tangga petang. Itu dulu lah tu. What I experienced that. So bila balik, itu saya ni, now I work with TV, dressing up the artis betul. So I learn from that. I bawakan kat sini. Tapi dunia you bukan sahaja dunia yang seronok bersama artis, tetapi corporate world, government, yes. semua you kira tapau lah semua. Yes. Why is it? Macam mana orang boleh mempunyai keyakinan terhadap Bon Zainal? Okay. What is your secret? Saya involved dengan association, fashion association. I was called by few association, dan saya pun sekarang ni I'm a founder of Malaysia MBDA, Malaysia Buputera Design Association, in which kita nak menaikkan martabat industri fashion ni. Itu yang saya kena menghadap. Kadang pergi PMO, kadang matrik panggil to explain about the fashion industry ni. Pasal di Malaysia ni, fashion ni dia ingat macam apa, pakaian macam sahaja. pakaian, Nak lifestyle, menunjuk. kau ni glamour, kan buat duit. Benda ni, tapi ingat, at the end of the day, kita pakai baju. Kan, sebab cakap macam tu. Macam macam ni, macam ada kadang ada some debate kan. At the end of the day, pakai baju. Batik is our fashion from here, from this industry. So, kena appreciate that. Kan, bagi buka mata sikit lah dari sini. Jangan tahu kita orang fashion ni tak pandang serius. Itu until now saya tekankan. It's very important lah. Message yang bagi saya Bon Zainal ingin sampaikan, correct me if I'm wrong, is berpakaian molek, berpakaian berkesesuaian, sempurna. Itu bukanlah untuk style sahaja, tetapi untuk meyakinkan seseorang terhadap kita. Betul. No, So image ni is very important. Di sini kita pula ada some of you guys kadang nak keluar kadang ni lah tu ada adik nak pergi dating kat jumpa orang kan, when you wear something nice, something good, you feel good tau. Automatically kita punya perwatakan percakapan kita lebih confident. Kan? But before that kita kena tahu this is what saya terangkan. Macam saya buat banyak talk kan, buat saya banyak seminar betul. We have to know the basic. Cik Bon, pakaian. Bagi saya, you are not just a designer. You bukan a designer sahaja. Betul. Tetapi you memberi peluang kepada individu-individu yang datang untuk menempah satu suit ini. You beri diorang masa depan yang cerah. Malas ada Cat Fashion Week is 214. Betul. Before that, ingat lagi kita start pada early 2000 tu runway tu I can fairly say I'm the only menswear. Di mana? Di dalam negara atau luar negara? Sini lebih fashion industry, ada fashion event kan. Menswear je Bon lah. I see. Of course dia ada brand tapi macam benda apa dia banyak macam, tapi yang purely menswear. I ingat lagi sampai saya kata boring juga ni. Tapi lepas dah masuk tahun mid 2000 baru start lah ada designer baru masuk. Which saya suka. Kan dulu pun memang kita bila apa-apa event kalau ada 10 designer, even di Paris pun dulu 10 designer pergi, we go through with matrik support, satu Bon seorang. Kepada anak-anak muda yang ingin menceburi dalam dunia fashion ataupun gaya hidup, lifestyle ataupun sekarang ini lifestyle gaya hidup yang lebih sempurna bak kata Bon Zainal, lebih sihat. Apakah message you? Bagaimanakah mereka nak bermula dan apakah yang harus mereka ada di dalam diri mereka? Soalan cepu cemas itu. Soalan cepu cemas. Ini macam ni. Sama sekarang ni, social media lagi senang tau. Everybody can be designer. Kita tengok balik tiap tahun nak raya je, belum masa ada designer baru. Okey, tak apa, saya suka. Tetapi dia kena tak ada longevity, tak ada. Sustainability, dia tak sustain. Sebabnya satu of course lah, dia ada dua perkara. Satu, sekarang senang. Apa-apa belajar senang. Ini dia selalu making money. So dia tie up lah dengan apa influencer ke buat brand dia masa itulah. Saya tekan sini yang mana student yang belajar tu. TVET, vocational lebih dulu tu. Seperti Melayu kita ni, dia belajar hasil kerja tangan ni. Duit ni when they go out,
dia macam dia lost, tak ada guidance. This is where we come in, especially MBDA, our association. Kita deal macam we have got strong collaboration dengan TVET, even dengan UiTM, Kollegiat Mara seperti itu. Kita nak bawa dia to this area ni. Because fashion ni dia ada sense of glamour, sense of communication. There are risks there. And then there are drama in fashion business ni kan banyak. So kat situ budak dia belajar what you learn. But now I'm proud to say I have 2 intern now in my in my company now. They were like, sir, I didn't learn fashions like this. Yes, this is what you don't learn in school. Bila kat luar The reality kan? yeah. Memang fashion ni start glamour. Cikgu nak glamour. Fashion memang nak glamour. You nak glamour kat mana? Kan kau cakap buat semua, tapi macam contohnya ada sub yang kita proud of it, ya, sub our local, ya, kita ada Rizman, kita ada Fizi, they are being out there. Itu pun anak buah saya dulu tu. Yes, way back masa dia mid 2000 dia bawa keluar UiTM, kita bawa dia come, jom ikut man, okay abang ni, dan guide them. I see. So this is something that you said, this is my legacy lah. And satisfaction tu. Orang kata apa bang? Siap simple ni. Tengok dulu menswear macam now, menswear macam mana sekarang. Dulu orang kutuk, apalah Bond buat TikTok menswear. Now everybody is doing it. Kan? Ada tiru tak apa. To me I'm proud of it. Okay, at least you give something directly or indirectly to the industry. But of course lah, end of the day to retain my brand lah. Your last word to penonton-penonton, berikan inspirasi kepada anak-anak muda yang ingin menceburi dalam bidang kesempurnaan image. First thing first, saya kena minat dia. Industri lifestyle ni which include sekarang ni ni government punya ni lifestyle include fashion dan life science. Fashion dan life science. Kosmetik semua ni sama juga. Kita mencantikkan orang. Now, pertama satu kena ada passion, knowledge kena ada. Fashion, minat. Passion and fashion. Yes, minat. Minat dan fashion. Ya, kena ada tu. Minat satu. And then knowledge. Sekarang senang. You go to internet, ilmu pengetahuan. Macam-macam dia check detail semua ada sekarang ni. Zaman kita dulu tu mana ada. Mana ada. Saya buat kena fikir. Ingat dulu saya buat fashion show hari ni, lagi minggu depan paling cepat keluar gambar saya. So satu. And the third one, sentiasa berendah diri. Saya tengok budak kita sekarang ni bawa keluar sekali dah lupa diri semua ada. Jangan lupa diri. Ingat tu anak-anak muda. Yes, when you look good, you be humble. Trust me, you worth a million. Orang lama dalam bidang perniagaan. You ni bidang perniagaan tau. Ya, memang. Yes. So, at the end of the day, it's all about business. Yes. Fashion ke apa ke, ini pun business kan. Lifestyle, yes. Gaya hidup. Jangan putus asa. Jika anda ingin berjaya, kita perlu ada kecekalan. Betul. Kita perlu ada minat. Kita perlu ada sustainability, betul? Dan kita perlu berfikiran besar tetapi merendahkan diri juga. Betul. Visi sangat penting, matlamat dalam hidup sangat penting, tetapi nawaitu kita kenalah ikhlas. Betul? Betul. Intention must be clear. Intention, saya lupa nak sebut. Intention must be clear. Betul. Okay. Anything else? Always support local brand. Apa ni, kalau nak komen tu tak apa. Komen positif tak apa. Jangan kadang ada kutuk-kutuk, tak payah. Kita sama-sama mencuba. Ya? Betul. But my last word is again, do buy Malaysia product. Especially fashion product. Alhamdulillah, syukur. Buy Malaysia product. Terima kasih Bon Zainal. Dua sisi. Sama-sama. Bersama Bon Zainal. Bersisi-sisi kita. Iya.